Kalau suami masih ada, anak arwah lelaki seorang sahaja. Untuk barang kemas arwah, adakah adik-beradik si mati ni berhak juga? Saya nak tahu. Baik, dalam kes ini kita kena kenal pasti siapakah waris yang ada ketika arwah meninggal dunia. Kita kena kenal pasti waris asas dan siapakah waris asobah. Jadi dekat sini, suami adalah waris asas. Anak lelaki adalah waris asobah. Jadi, waris tidak melibatkan adik-beradik, hanya anak lelaki dan suami arwah sahaja. Namun, jika ketika kematian ibu bapa arwah juga masih ada. Ibu bapa arwah adalah waris asas. Mereka ada hak faraid sekurang-kurangnya 1/6 setiap seorang. Maka waris akan melibatkan ibu bapa arwah, suami serta anak lelaki. Dan sekiranya ibu bapa arwah tidak mahu melepaskan bahagian faraid atau mereka meninggal sebelum pusaka sempat diuruskan, maka bahagian yang mereka sepatutnya warisi akan turun kepada waris faraid mereka, yakni adik-beradik arwah. Kesimpulannya di sini penting untuk kita kenal pasti siapakah waris yang ada ketika si mati meninggal dunia dan ada tak dalam kalangan waris ini meninggal pula selepas kematian si mati. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.